Rang Undang-Undang atau RUU Perlembagaan Kurungan Pindaan Kurungan Nombor 2 2026 bertujuan mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat 22 Jun ini. Datuk Seri Azalina Osman Said berkata beliau berharap prosedur bacaan kali pertama, kedua dan ketiga dapat diselesaikan secara serentak pada sesi persidangan Parlimen itu nanti. Datuk Seri Azalina berkata pembentangan pindaan itu bakal mencipta sejarah baharu negara. Memandangkan pemisahan fungsi itu adalah langkah drastik yang selama ini disatukan sejak zaman kemerdekaan. Datuk Seri Azalina turut berharap pindaan RUU berkenaan memperoleh sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen atau sekurang-kurangnya 148 undi dengan draft pindaan RUU berkenaan adalah edisi terkini berbanding sebelum dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan Rakyat. Yes, because of the first bill we brought in, so now we're going to amend with the new sejata amend. Tapi dalam 22 hari bulan kita akan bawa masuk dulu penyata lah, ada mesyuarat dan penerangan tentang what transpired. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan Rakyat pada Isnin yang menyaksikan semua pihak terlibat bersetuju dengan cadangan membawa pindaan RUU berkenaan. Sebelum ini, Datuk Seri Azalina membawa usul untuk merujuk RUU itu ke Jawatankuasa berkenaan selepas bacaan kali kedua. Ini bagi memberi ruang kepada semua pihak berkaitan memperhalusi dan meneliti RUU tersebut. Usaha pemisahan fungsi peguam negara dan pendakwa raya merupakan sebahagian daripada agenda reformasi institusi kerajaan bagi memperkukuh ketelusan, accountability serta integriti sistem perundangan negara.